Mungkin Bunga boleh ucapkan minta maaf sebab kita mungkin tak buat research. Buat apa saja yang ibu yang ingin tak suka bolehlah. I don't mind. Okay, sebenarnya Kak Nana approach Bunga sebelum lagu Intan Payung keluar. Jadi bagi Bunga nervous dan sangat-sangat syukur sebab Bunga time tu baru lagi dalam industri music. Jadi Bunga rasa macam I have to do my very best sebab Kak Nana bila dia dah approach kita tu, kita tahu yang dia letak kepercayaan kepada kita untuk jayakan lagu. Perbezaan tu tak ada ketara sangat pun sebab senang nak bekerja dengan Kak Nana, dengan Kak Ani. Cumanya berbeza untuk Bunga sebab Intan Payung tu adalah single Bunga dan ini Amaran merupakan single Kak Nana. Jadi pressure tu tak banyak sangat untuk lagu Amaran, tapi dekat Intan Payung pressure bagi Bunga banyak sebab itu adalah lagu Bunga. Bagi Bunga, mungkin Bunga boleh ucapkan minta maaf sebab kita mungkin tak buat research. Tapi apa yang kita cuba sampaikan ialah nilai tradisi tu, songket, semua tu. Tapi dalam kesalahan tu, insyaAllah kita boleh perbaikikan kesalahan kita. Tak, Bunga rasa tak sebab idea Tanjak tu bukan daripada Bunga, mungkin dari director, dan idea konsep music video tu juga dari director. So mungkin director sendiri bagi tahu kita orang memang kita orang nak bangkitkan nilai-nilai tradisional sebab dalam lagu ni ada tradisional dan dia tak ada Tanjak tu tak ada masukkan untuk kontroversi ke apa-apa. Tak, Bunga rasa tak.